Welcome back to another episode of Sembang ke Laut, cerita kita. I'm your new host, Kaisa. So today, untuk episod kali ini, kita jemput 3 tetamu istimewa, ketua program bagi 3 major, semuanya marine. Perkenalkan Dr. Huda daripada Biology Marine, Dr. Nurzalia daripada Science Marine and Dr. Hafiz daripada Geoscience Marine. So untuk segmen pertama kita, before we get into in-depth, kita nak tahulah apa perbezaan antara 3 course ni. Sebagai orang public, most people biology, science, anything sama je, pukul rata. Apa pendapat doktor, Dr. Huda perhaps, apa pendapat doktor, apa yang membezakan 3 major ni? Terima kasih Kaisa. Okey, saya sebenarnya bila public kata dia tak dapat differentiate antara 3 program utama ni, geology, marine biology dan science marine. Saya rasa sebab ada perkataan marine kat belakang tu. Tapi yang pentingnya kat depan, macam saya biology marine, saya program biology marine. So biology ni adalah hidupan laut. Jadi apa-apa yang ada di dalam laut, tidak kira apa saiznya, adalah biology marine. Jadi program kami adalah berkisar tentang hidupan dalam laut. Hidupan dalam laut. Macam mana dengan Dr. Nurzalia? Bidang Dr. Science Marine, apa yang beza dengan biology marine? Basically ada beza sebenarnya. Tak ada beza? Ada. Okey, jangan. Itu kena dengar balik betul-betul lah kenapa saya cakap tak ada beza. Dia science marine ni dia cover ketiga bidang ataupun kita kata ilmu lah. Ilmu kelautan ni pecah 3. Okey, dan science marine ni science marine pecah 4 lah sebenarnya. Kita ada biology, kita ada physical, kita ada kimia dan kita ada geological. Jadi kita pecah itu in detail lah, tapi science marine cover semua lah, semua bidang ilmu yang ada dalam ilmu kelautan ni lah. Jadi science marine ni kita ajar semua. Jadi kita fokus dia kepala kepada meja lain ni. Dia macam apa kan? Kalau saya boleh tambah lah. Saya boleh tambah sebenarnya betul apa yang Dr. Nurzalia cakap tu memang betul. Cuma kelebihan yang ada pada bidang sains marine komplit tu kami berdua, walaupun dalam tu ada cover biology, geoscience, kimia, tapi dia ada aspek yang physical oceanography tu yang dalam bidang kami berdua tak berapa explore sangat. Kita belajar juga, bukan kita tak belajar, kita belajar. Tapi kita tak belajar in detail sangat. Sebab untuk bidang biology marine lebih kepada fokus pada kehidupan laut. Science marine fokus keempat aspek tu, tapi lebih kepada bahagian laut tu sendiri, air tu sendiri. Whereas untuk geoscience pula, geoscience kita lebih fokus pada lebih kurang benda-benda fizikal lah. Dia lain sikit daripada biology dan juga laut. Kita fokus pada batuan-batuan dan tanah. So kalau geoscience ni sebenarnya, kalau tengok geoscience ni, kalau dulu kita belajar kat sekolah lah. Kita belajar kat sekolah, kita belajar sains. Kita ambil sains tulis lah. Kita ada fizik, kita ada kimia, kita ada biology, and kita ada additional mathematics. Kita ada 4. Geoscience ni, kalau kita go in depth, dia ada geology. Which geology ni belajar pasal batu, tanah, sedimen dan pelbagai. And kita ada geophysics. Geophysics ni sebenarnya cabang kepada bidang applied physics. Applied physics. Tapi applied physics tu, physics gunaan tu kita gunakan physics tu untuk kita faham bumi. Kenapa time bila kita nak guna geophysics ni, time contoh kita nak cari benda-benda kita tak nampak dengan mata kita. Contoh, kan kita selalu cakap oil and gas kan. Kalau siapa-siapa minat nak masuk oil and gas, bidang kami Dengar tu kan. program kami program yang terbaik. So kalau siapa-siapa berminat masuk oil and gas ada dalam tanah. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita kat mana. Contoh tiba-tiba bawah ni ada tanah, ada emas bawah ni. Maybe kita korek terus lepas ni terus kan. Mana kita tahu ni. Kita gunakan physics untuk faham structure di bawah tanah. Jadi dia contohnya, kalau saya boleh bagi analogi lah, kita guna macam kalau dalam bidang medical dia panggil radiologi. Kita guna x-ray, ataupun kalau perempuan mengandung dia guna UV ray.
UV ray tu kan. Kita check benda yang ada kat dalam badan. Nampak tak? Kita tak nampak baby tu dalam badan, tapi bila kita Dia guna subsurface punya features lah. yes, kita boleh Physiology nampak lah. apa yang kat dalam. Tapi kami tak yalah, kita tak scanning lah perempuan. Kita scanning apa yang ada kat bawah tanah ni lah. Okey, kita scanning apa yang ada kat bawah tanah ni untuk kita nak tengok dekat mana yang ada contoh resources. Natural resources yang berharga, minyak, emas, rare earth element. Sekarang ni banyak orang duk cakap pasal RE. Itu antara benda-benda kita buat. Dan Itu banyak dekat geophysics. laut lah resources tu semua. Memang banyak dekat Exactly. laut. Lepas ni kita akan sentuh lagi pasal deep sea mining, which is the new new potential bidang dalam bidang geoscience sendirilah. And then kita ada geokimia, tadi geology, geofizik, geokimia, which is lah kita gunakan kimia untuk faham proses-proses bumi. Dan last sekali kita ada geografi. Geografi ni lebih kepada ialah konsep geografi. Cuma dalam kita ni, kalau geografi ni dah ada pecah kepada dua, social geografi dengan physical geografi. Kita lebih pada physical geografi. Dan yang terakhir geomatic. Geomatic ni geoscience dengan matematik. Contoh kita kalau tengok surveyor kan, dia duk measure kat berapa panjang semua tu. Itu geoscience. In general geoscience kat situ. Cuma kita ni lebih fokus ke bahagian marine. Dia setiap kami ni ada kekuatan lah. Macam tu lah nak kata. Dan kami ini melengkapi antara satu sama lain. No wonder lah saya masa untuk persediaan saya untuk podcast kita hari ni, saya nampak yang tiga-tiga course ni interrelated to one another. Actually betul, saya tepat. Sebabnya bidang biologi marine dia ada dia punya kekuatannya. Sains marine ada kekuatannya. Geoscience marine ada kekuatan kita. Tapi sebenarnya bila kita cakap pasal bumi ni, semua ni silent berkait. Contoh, okey, bidang geoscience kita belajar pasal, salah satu benda kita belajar is pemetaan sedimen. Pemetaan sedimen lah. Sedimen ni kira kalau ikutkan dia macam pasir macam tu semua, itu sedimen lah. Dia ada consolidated sedimen dengan unconsolidated sedimen. Unconsolidated macam pasir macam ni lah. Pasir ni semua is actually habitat kepada hidupan marine. Nampak tak kat situ dia ada kaitan. Ada certain organisma dekat dalam laut. Memang depend pada, betul kan kalau saya salah? Ya, dan kemudian nanti adalah hidupan dekat atas ni. Yes. Biologi marine pula. Itu antara geoscience dan biologi marine. Marine. Tapi ada juga kadang-kadang organisma ni semua boleh hidup dekat cuaca laut yang panas. Ada yang boleh survive dekat laut yang panas. Ada yang tak boleh survive kat laut panas, kena laut sejuk. Itu masuk bidang sains marine pula. Ada organism yang prefer water column. Itu kita kena serangkat, kita kena relate lah organism tu dengan sifat-sifat air itu. Sifat fizikal lah. Dan juga sifat chemistry pada air itulah. So itu sains marine punya strength pada ciri-ciri air itu sendirilah. Sea water punya physical properties dan juga chemical properties lah. So basically kita nak cakap tu, kita ni masing-masing ada unique, distinct antara bidang-bidang kami. Tapi last kali kita semua ni ada overlap jugalah. Ada sedikit lah. Ada kita memang sangat-sangat connected lah. Sangat-sangat connected lah. And sometimes kita pun share juga lecturer. Kita kongsi lecturer. Walaupun bidang biologi marine, mungkin jumpa muka saya dekat mengajar kat bidang biologi marine. So kita ada juga bidang sains marine, mungkin akan ajar kat bidang ajar. Sebabnya bila kita cakap pasal marine, kita cakap proses bumi ni, kita tak boleh elak daripada tiga bidang ni. Mesti kita kena cakap bersekali. Nampaknya perkongsian kali ni membuka mata saya, sebab saya rasa first, lepas ni saya pergi pantai, it wouldn't be the same anymore. Tengok pasir, fikir pasal ni habitat ada hidupan marine. And discussion kita kali ni akan membantulah possible students yang aku nak masuk ni tapi aku minat apa. So kita ada sharing kita hari ni sedikit sebanyak membuka mata lah kepada public di luar sana. Soalan saya seterusnya, kita nak tanya pendapat doktor. Most public, termasuk saya lah sebelum saya masuk ke UMT, kita ada perceptions. UMT instead of Universiti Malaysia Terengganu, kita orang tersalah faham. Universiti Maritim Terengganu, Universiti Marine Terengganu. So anything memang marine, anything perikanan,
that's as far as it goes. Apa pendapat doktor semua berkenaan perceptions public di luar sana? Adakah graduates daripada universiti ni akan dalam bidang ni saja, diorang tak akan cross field? Pendapat Dr. Nurliza macam mana? Dia takkan maksudnya bila public ingat kita Universiti Marine Terengganu. And then apa tadi? Kita memang universiti berfokus marine. Jadi memang tak salah lah betul. pandangan tu sebenarnya. Dan kita ni pun memang dekat lokasi kita tepi laut. Dan kita ada stesen penyelidikan kita sendiri. Maksudnya soalan tadi macam mana tadi? Maksudnya, okay, bila orang fikir perikanan, marine, kerja kau nelayan je lah. Senang cakap macam tu. Pendapat profession lah. Saya sangat tidak macam ni lah. Bukan saya tak setuju. Tapi kita kena keluar sikit lah daripada pemikiran yang sebegitu. Kita tak boleh lah nak fikir bila belajar marine je end up jadi nelayan. Tidaklah. Tidaklah. Okay, pertama konsep ilmu tu sangat luas. Ilmu, kita belajar ilmu apa pun kita boleh apply mana-mana tempat. Bila kita buat degree, kita actually acquire skills. Okay, first kita acquire knowledge. Kita nak ilmu pengetahuan tu penting. Memang kalau bila belajar, PLO pertama kita assess adalah ilmu pengetahuan. Okay, tapi seterusnya selain daripada ilmu pengetahuan, kita nak skills. Jadi bagi saya, fikirkan skill yang kita dapat lah. Okay, dari segi profession, peluangnya unlimited bagi saya. Kalau boleh tanyalah Dr. Huda, Dr. Hafiz, peluang kerjaya sangat luas. Sebenarnya kalau bidang marine ni memang peluang, itulah sebab kita banyak didedahkan dengan profession contoh macam medik, engineering. Tapi sebenarnya dekat laut tu banyak profession yang tak banyak di-expose sebenarnya. Betul. Okay, sebenarnya banyak sebenarnya. Okay, contohnya oil and gas. Okay, oil and gas. Kalau kat Malaysia ni kita banyak offshore lah, kita banyak pergi ke laut. Itu antara bidang yang boleh diterokai. Antara yang lain, contohnya macam kita nak nak pasang kabel bawah tanah. Kita nak pasang kabel. Contoh kita nak pasang kabel internet ke, kabel fiber semua tu kan. Yang itu perlukan orang marine. Contoh macam dalam salah satu benda yang kita belajar dalam geoscience marine, and in fact dalam biology marine dan juga science marine juga, kita ada belajar berkenaan dengan pemetaan dasar laut, seafloor mapping. Okay, dekat seafloor mapping ni kita gunalah teknologi sonar yang mana kita akan peta dasar laut. Jadi kat situ kita akan tahu kat mana kita boleh lay the cable. Kita boleh pasang kabel tu semua. Okay, yang itu perlukan knowledge dalam bidang marine. Okay, ataupun contoh kita nak buat offshore construction. Contoh kita nak buat jambatan Pulau Pinang ketiga lah. Contoh lah, kita nak buat jambatan Pulau Pinang ketiga, connect daripada Terengganu terus sampai Penang tu. Tak payah kita nak lalu tengah-tengah tu, contoh kan. Okay, dekat laut tu kita kalau nak pasang piling tu, right, kita nak berapa dalam kita nak pasang piling tiang tu, berapa dalam. Okay, sebab dekat laut ni kalau kita tengok kita ada bedrock, kita ada batuan keras, and then atas tu kita ada sediment, tanah. Okay, tanah yang loose sediment lah senang cerita. Okay, kalau kita tanam tiang tu tapi tak dalam, tiang tu end up dekat kawasan yang loose sediment tu, ada possibility yang tiang tu akan sengit. Sebab tanah tu bukan tanah yang keras, dia loose sediment. Okay, jadi kalau kita apply pressure over time, mungkin dia lagi sengit. So dia kena tanam dalam sampai dia boleh reach bedrock. So kat situ siapa yang nak buat? Bidang mana yang nak buat? Orang yang ada so kat situ, yes, ahli kat situ. Betul. Jadi kalau tengok itu baru sikit, sebenarnya banyak lagi. Contoh resources, contoh macam Malaysia. Kita punya economic GDP kita lebih kurang dalam berapa? 23% plus lah. Datang daripada oil and gas industry, which sama juga. Kita pun pergi ke laut. And in fact sebenarnya kalau kat laut ni, kita ada sepadan maritim. Kita ada sepadan maritim. Sepadan maritim kita tu lagi besar daripada kita punya tanah, land. Tanah ke atas daratan. Continental shelf itu 200 nautical mile daripada territorial water. Itu lagi besar. And banyak lagi kawasan yang kita nak explore habis lagi. Jadi kalau nak kira pasal
unlimited tu banyak bukan sebenarnya. setakat oil and gas sector lah ya. Contohnya kalau kita ada projek pembangunan di kawasan coastal. Saya bagi contoh macam tu. Bila kita cakap tentang projek pembangunan, Kita kena ada, banyak kepakaran diperlukan. dia sangat diperlukan. Betul. Kalau kawasan coastal areas, kawasan area Coastal. lagi kan, aku ni redundant pula. Kalau coastal areas punya development, definitely. Contoh, kita nak tengok apa organism yang ada. Kita kena cari biologist. Contohlah untuk EIA, Untuk EIA punya Impact projek. Assessment, nak bangunkan pembangunan tepi pantai, lapangan terbang contohnya. Contoh kan. Contoh. Ha. Jadi semua tu kena ada ahli dalam bidang tersendiri. Kalau tadi macam Dr. Hafiz cakap perlukan ahli geologi marine. Dalam hal ni ahli biologi marine sangat diperlukan untuk environmental impact assessment. Adakah sesuatu pembangunan itu dijalankan dibangunkan di kawasan tu. Jadi semua ni sangat penting. Betul. Kalau science marine, contohnya again kita cakap pasal coastal development, kita akan lihat macam mana current arus kat situ. Betul. Arus kat situ, ombak dekat situ, tak ada activities kat situ. Kita kena assess dulu lah before, during and after the project. Jadi dalam erti kata lain, tiga bidang ni kena berpadu tenaga untuk itu baru satu contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Ada satu lagi emerging juga field yang sekarang ni bukan sekadar kat Malaysia lah, tapi saya boleh katakan macam almost satu dunia jugalah. Renewable energy. Renewable energy. Okay, so renewable energy ialah tenaga yang boleh diperbaharui lah. Itu dalam bahasa Melayu dia lah. Okay. Renewable energy ni sekarang ni ada satu bidang, and in fact ada juga kat Terengganu ni. Okay, kat Terengganu ni kita panggil sebagai offshore renewable energy. Sebab dekat kawasan offshore ni sebenarnya banyak potensi-potensi untuk kita harness tenaga yang boleh diperbaharui ni. Contohnya kita boleh tenaga angin, solar ataupun wave and current. Okay. Tapi bila kita nak pasang contoh alat tu, turbine tu untuk kita generate electricity tu, energy. So, kita nak generate energy tu. Dekat mana yang kita nak pasang? Dekat mana kita pasang? So kita nak tahu contoh kalau arus laut mana yang paling laju, kawasan mana yang ada wave current paling laju. Jadi kat situlah kita perlukan bidang dalam contohnya dari bidang sains marine. Sebab dalam bidang sains marine ada satu kursus yang mereka belajar adalah physical oceanography. I can see that these three major Macam mana? Spontan. I can see that. Saya tolong. Ada ini satu. Terbalik lagi ni serius. Allah, gangguan alam. Gangguan alam. Inilah dia contoh ini. Tak ada cahaya lepas. Inilah dia contoh yang Angin pula suka dekat. ni baru lagi dekat kawasan coastal, belum lagi kawasan laut. Kalau boleh saya tambahkan tadi, Dr. Hafiz cakap teknologi tenaga yang boleh diperbaharui itu satu untuk yang sekarang tadi. Tadi Kaisa kata balik-balik kalau macam ni nelayan kan. Tapi sebenarnya itu contoh. Satu lagi keterjaminan makanan. Sekarang ini adalah satu Security, yes, people. food security. Emerging. Yes. Very very orang kata penting. Jaminan makanan datang kepada biologi marine lah. Kita nak tahu sumber makanan cukup atau tidak bukan hanya kepada ikannya. Ikan tu dah final. Ikan ada atau tak ada, tapi sebelum tu kita kena tahu makanan ikan cukup ke tidak. Plankton. Ya, plankton. Dan plankton boleh hidup, dia kena ada suhu laut yang optimum. Ya, itu. Which berkaitan juga dengan sains marine. marine. So kalau tengok kat sini sebenarnya bidang marine ni yang kami cakap ni dalam berapa minit saja, dalam 4-5 minit je ni, sebenarnya kita cakap baru kita introduce sikit, tapi potensi dia sangatlah meluas. Sangat So besar. kalau saya boleh balik apa yang Dr. Norazalia cakap sebentar tadi, bidang ni unlimited. Betul? Unlimited. Sangat luas. Bila saya nak cakap kelebihan apa unik marine science, saya perlu, bila saya nak cakap saya kena fikir actually uniqueness marine science ada kena mengena dengan biologi marine, ada kena mengena dengan geoscience marine. Jadi kita memang saling ada kena mengena lah. Interrelated. It's one team, saling guys. lah. It's one team. Kalau Saling nak lah. tahu lebih, masuk ke program kami. Yeah, you Yeah. guys. So stereotype yang public perceptions tu for me is totally
unacceptable lah. Lautan ni luas, like people say that the whole world 70% ocean, right? Yes. Kalau boleh saya tambah Kaisar, Aha. 70% permukaan bumi ni adalah air. Dan daripada 70% tu 97% adalah ocean. See guys. See, 97% adalah ocean. Jadi Lagi 3% adalah air tawar. I see. Kan? Okay. Yang kita dah discover berapa persen, Doktor? Kita discover laut. Kalau betul lah Dr. Hafiz kita lebih discover bulan dan planet Marikh berbanding laut kita di bumi. Yeah. Too many uncharted territories dekat laut. Unmapped. Yes. I mean, we haven't even gone to the deep water. Yeah, I mean, deep betul. water is like the biggest ocean area. Ya, True. Banyak lagi sebenarnya Ha. kawasan laut yang kita tak The explore. abyss. Yes. Dan Lagi Malaysia besar. ni pun dikelilingi oleh laut kan, kita negara. Yeah, we are maritime pesisir. Yes. nation. Kenapa kita tak guna sumber yang ada ni? Betul. Kita lah yang kena guna. So to conclude this first segment, might I say that ocean is unlimited. So the opportunity and the future is unlimited. So I mean, we'll be bila kita cakap pasal deep water, we have to talk about deep sea mining. That is like one field yang nobody has done before. Adalah Singapore is trying to do but haven't. Sebab benda tu is too complicated lah. Like requires 40 years of study. Betul. Macam Which itulah. saya akan kupas berkenaan ini. Later lah. Later, Sangat dalam masa later. yang excited pula. Oh, sure. we'll be back with the second segment. We're back with the second segment. Kali ni segmen kedua kita nak cakap pasal what makes studying in UMT a fun and different experience berbanding belajar dekat universiti lain. Universiti lain mungkin boleh offer course yang sama, tapi apa yang membuatkan UMT ni lain daripada yang lain, yang istimewanya? Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Huda. Okey, kalau keistimewaan belajar di UMT ni lah. Okey, bidang marine kan. Saya boleh kata yang ni semua kan kita dependent setuju. Semuanya kita pelajar UMT ni akan melalui satu proses orientasi lah, survival laut. Semua di laut. Jadi survival laut. Survival laut. Kan Dr. Nazek? Ya. Orientasi. Orientasi survival laut. Jadi pelajar UMT memang akan melalui orientasi survival laut. Dan kalau untuk saya percaya untuk biologi marine, kita ada kerja lapangan. Kerja lapangan ni pada semester 3 memang akan ke pulau, naik bot, tidur kat pulau kurang seminggu. Itu memang satu, siapa yang belajar biologi marine, sains marine memang akan ingat momen ni. Ini adalah satu momen mahal. Saya rasa benda ni adalah satu keistimewaan untuk program marine di UMT. Itu adalah kekuatan kita. Yes. Memang susah nak dapat sebenarnya kalau belajar kat tempat lain. Betul. Kan? Ya, betul. Dia kalau ikutkan siapa-siapa yang tak minat lah duduk dalam kelas sangat Akan lah. jadi minat. Adalah program kami. Memang kita yang akan belajar tak kat luar. diam. Kita akan belajar kat luar. Keluar. Bidang marine, pelajar-pelajar bidang marine lah. Okay. Kalau tak sampai Pulau Bidong, tak kena. Itu bukan bidang marine Tak lah. lengkap lah. Tak lengkap. Memang kena pergi Pulau Kena, Bidong. kita akan bawa. Kita akan bawa. Okay, Jangan siapa risau, tak kita bawa, bawa. dia akan repeat tahun depan. Sampailah kita bawa. Sampai pergi kan. Pembelajaran kita bukan saja di makmal, bukan saja di bilik kuliah, di Maknanya laut. bukan theoretical sahaja Bukan, tapi tidak. practical juga. Dan saya percaya generasi sekarang ni memang mana ada nak one way macam tu kan. Betul, Memang nak Kita collaborate, nak experience dia nak ada tu. teamwork. Aha. Semua ciri-ciri ni penting untuk zaman sekarang ni. Jadi saya rasa itu yang kita boleh bagi kepada pelajar-pelajar yang ambil dalam bidang marine di UMT ni. And actually, bidang marine ni, kalau saya boleh compare dengan universiti awam lain lah. And bukan setakat universiti awam lain, even dalam program-program kat UMT lain lah. Ada tak pelajar-pelajar tahun akhir yang buat projek akhir tahun? Kita selalu panggil FYP lah. FYP. FYP lah, kita final year project. Yang ada peluang nak buat pasal coral, diving. Ya. Universiti lain saya rasa tak ada. Even program lain pun tak ada. Tak ada. Tapi program kami ada. Ya. Jadi kalau siapa yang nak rasa macam nak buat, apa nama ni orang cakap tu? Final project
dekat dasar laut, macam nak diving ke apa-apa, ambil program kami. Yeah. Itu Tiba-tiba ada sebenarnya drone Kaisar lebih pula kat kekuatan muka ni. kita. Kekuatan kita, Kekuatan betul. kita selain pada kerja lapangan tadi tu, projek ilmiah tahun akhir. Yeah. Itu kita punya core lah. Sebab memang boleh ke laut, selam scuba, terumbu karang, Mangrove. plankton, mangrove. Banyak lagi yang Dan dalam masa sama juga, kita sebenarnya kita tak adalah, memang kita bidang marine, tapi kita juga tak lupakan atas daratan sebab dia Yeah. connected. So kalau dalam geoscience marine, salah satu tempat yang kita akan pergi adalah Langkawi. Kita akan bawa Ya, student kita travel ni. pergi Langkawi pada tahun pertama. Ya, banyak travel. Exactly, banyak travel. Okay, kita akan bawa pergi Langkawi. Kat Langkawi tu kita akan tengok macam-macam tempat. Ada banyak formasi-formasi batuan. Ada yang bermula berjuta-juta tahun lepas masih lagi preserve elok dekat Langkawi. Okay, jadi kita akan bawa tahun pertama, kita bawa pergi Langkawi. Tahun kedua, masih ada lagi juga kita pergi lapangan. Kita akan bawa pergi ke Bidung. Tahun ketiga, kita akan lalui apa tu? Final project. Final project ada pensyarah bawa pergi ke Nyeh. Ada pergi Gua Bewah. Ada pergi ke Pulau Kapas, Pulau Perhentian. Kita buat sea floor mapping. So peluang untuk kita explore, tengok keajaiban dunia tu, tak adalah keajaiban dunia saya, keajaiban Malaysia lah. Terengganu, negeri paling bahaya tu, to be specific. Bahagia, bukan bahaya. Ya, ada ini adalah program siapa yang rasa berminat untuk mencabar diri sendiri, yang tidak suka berada di zon selesa. Inilah program-program yang patut Yang awak suka pilih explore nature. ya, betul. Yang okay, dah belajar dekat kelas, kita dah ajar all the theory and fundamentals. Kita pergi pula ke lapangan. Kita pergi ke nature, you explore. And then you relate dengan apa yang you belajar dekat kelas, you tengok, oh, macam ni rupanya yang Tak doktor bosan. maksud kan. Macam That's a tu. better quality of Yeah. learning sebab dia akan dekat. Saya yakin dengan kita. setiap program memang cuba, kita akan pastikan kita bawa student kita ke lapangan. Sebab I think that is the best learning experience actually in the field. Bagi saya lah. Betul-betul. Kalau dalam bidang marine ni kan, kita kena Kita bukan belajar. kita bukan setakat bawa pergi lapangan. Kita juga akan benarkan pelajar untuk gunakan alat-alat. Contoh, kalau siapa nak terbang drone, hands-on Yes. experience. Contoh terbang drone. Drone. Contoh sebelum ni Pakai. pernah terbang drone. Kita akan ajar student terbang drone. Kalau contoh nak guna alat-alat lain lah. Alat-alat sonar ke, alat-alat apa orang panggil tu? Jangan lupa naik Air RV. station tu. Naik RV. Yes. Betul. Ada peluang, betul. Kita ada Oh, ya, RV. betul. Hampir. Kita buat RV belum? Ada. Memang kita ada RV. Kita tak sebut lagi RV. Kita tak sebut lagi RV. Kena introduce sikit RV. Ya. Kita ada research vessel. Kat Ya. UMT ni antara satu-satunya universiti awam dekat Malaysia yang kita ada kapal penyelidikan kita sendiri. Okey, kita bagi sebagai penyelidikan RV sendiri. Discovery, Yes, Research ada kapal Vessel kita. Discovery. And actually, dekat RV tu, dia dah equip dengan contoh macam ada A-frame tu. Okay, A-frame ni basically untuk kita macam kalau kita nak angkut alatan-alatan berat lah. Okay, jadi pelajar kita akan belajar contohnya kalau salah satu benda kita akan buat adalah kita nak dapatkan sedimen kat dalam laut. Okay, kalau sedimen kat dalam laut tu antara cara kita guna satu teknik kita bagi sebagai coring. Okay, kita ambil coring tu. Right, coring tu kita guna kapal RV dan kita lepaskan core tu akan pergi ke dasar laut dan tarik. Kita akan gunakan A-frame tu untuk tarik coring tu naik ke atas. Okay, universiti lain tak ada peluang untuk buat benda tu. Tak ada. Kita ada pelajar-pelajar kita expose untuk buat benda-benda macam Kau ada. okay. So Sorry. so peluang tu sangat banyak. It's the truth. Ya, datang ke UMT, kamu ada peluang untuk belajar di atas RV. Kita akan bawa. Kita Termasuk akan lagi bagi you bot-bot ready. lain yang kita Kita ada banyak bot lain lah. Banyak bot. Banyak. And bukan okay, bila kita cakap pasal ada peluang pergi jalan, ada peluang pergi naik kapal, Ya. belajar coring tu semua, benda tu semua kan adalah keperluan oleh pihak industri. Ya. Okey, apa yang kita ajar tu, knowledge kita ajar, skill yang kita ajar tu memang diperlukan oleh pihak industri. Menjawab Okey. pada soalan Kaisar tadi lah. Menjawab Adakah soalan nelayan Okey. saja? So apa yang kami ajar, kami Tidak. sebenarnya mengequipkan pelajar-pelajar kita dengan apa yang industri perlukan. Perlukan, yes. Yes. Jadi bila kita equipkan pelajar kita pergi dengan apa yang ada kat industri tu, basically lepas pelajar kita habis belajar nak masuk internship ke ataupun lepas tu nak pergi masuk kerja, tak ada masalah.
Memang ada. Even untuk alumni Geoscience Marine pun banyak yang involved dalam industri offshore juga. Ada yang involved dalam industri pemetaan laut tadi. Ada yang masuk bidang EIA dan pelbagai lagi. Banyak lagi peluang-peluang yang ada. Dr. Kaisa, saya ajar pelajar sains marine tahun 2 Geological Oceanography, dan antara amalan yang saya ajar adalah sediment size distribution. Macam nak determine sediment size distribution. Ramai student kontak saya, doktor, boleh tak nak tanya balik method sediment size distribution sebab saya kena buat dekat tempat kerja. Tu lah, lain kali belajar betul-betul dekat amali. Kan berguna masa kerja. Ya, sangat. Wah, nampak raya UMT bukan saja kita ajar dalam kelas, kita ajar praktikal. Benda-benda experience ni bukan you guys enjoy saja, sambil tu dapat gain knowledge and then something memorable kita lah. bagi mereka practical skill yang boleh digunakan semasa kerja. Something Itu yang penting sebenarnya. so it's totally wrong lah people's Tidak. perceptions yang Tidak. limited. Kerja takat ni Dan kena ingat, laut is very very big. Kita dah masuk Ya. graduate employability ke ni? Belum lagi. Tak tahulah. dah masuk dah ni Dah masuk sikit-sikit. dah Dah sikit. masuk dah ni. Kita Saya macam risau kalau kita lompat kan. Kaisar dah macam okay, kita segmen mana sekarang? Wah, kalau saya buat praktikal kat sini, pergi pulau sana sini, I think I would have a total blast throughout my study. I mean, tak semua orang, most people nowadays, especially my generation, bila study je, it's something dreadful, something that we don't look forward to. Tapi kalau dengan opportunities ni, I think maybe throughout diorang punya practical time ke, diorang mungkin akan nampak a new perspective, a new opportunity. So, padanlah UMT di negeri paling berbahagia. Negeri paling Berbahagialah bahagia. anda kalau anda join program Science Marine InsyaAllah kamu Biomarine bahagia. Science Marine. Saya bahagia, kau dah Memang bahagia. bahagia. Hafiz bahagia. Kita tengah bahagia Kita sekarang tengah ni. bahagia I mean, sekarang ni. tengoklah lecturer semua all-rounder. Students pun insyaAllah all-rounder. InsyaAllah. Which something yang industry demand. Betul. So we'll be back with the last segment. Stay tuned. Okay, we are back with the last segment. For our last segment, kita nak cakap pasal masa depan ada di laut. So soalan kita, job in terms of jobs, employment, job security, the probability of getting employed. Pendapat doktor, kalau graduan daripada 3 meja ni macam mana? Saya mula dulu. Boleh. Okay, saya mula dulu sebab saya banyak sikit. Okay, so basically Terus untuk je lah. tak. Kita okay. Untuk bidang geoscience marine sebenarnya peluang tu memang banyak lah. Memang banyak sangat-sangat. Macam contoh tadi saya cakap oil and gas. Oil and gas salah satu bidang. Tapi kita tak terhad pada oil and gas saja. Okay, kita ada pemetaan dasar laut tadi. Contoh kita nak lay kabel ataupun offshore construction engineering pun kita boleh masuk juga ke situ. Renewable energy boleh. And bukan setakat dekat marine saja. Kalau siapa-siapa yang nak ke marine, nak ke darat pun tak ada masalah. Kita pun ada juga alumni kita yang masuk bekerja ke atas dekat pekerjaan yang tak pergi ke laut lah, duduk atas darat. Contohnya geotechnical, kita buat assessment berkaitan dengan kestabilan cerun-cerun. Okay, kan sekarang ni banyak landslide semua kan. Jadi kita ada ajar juga teknik-teknik geotechnical dan sebagainya tu. Jadi kalau nak katakan peluang tu memang banyak. Dan basically untuk bidang geoscience marine, kami punya GE ni graduate employability ataupun keboleh pasaran graduan. Untuk geoscience marine 100%. 100%. Memang bidang kami, memang pelajar-pelajar kami memang lepas habis belajar memang ada peluang pekerjaan. Kat luar sana memang dok tunggu saja, tak ada masalah. Okay. And bukan setakat tu juga, untuk bidang kami juga, kami punya bidang adalah terikat dengan badan profesional. Contohnya Board of Geologists, BOG, kita selalu panggil BOG. So apa tu BOG? Apa tu badan profesional ni? Okay, in order untuk pelajar-pelajar ataupun bidang kita ni untuk praktis, kita perlukan ada license. Kita kena berdaftar sebagai ahli geologis berdaftar. Okay, so lepas pelajar kita habis belajar, pelajar kita boleh berdaftar sebagai graduate geologist.
tak boleh lagi professional geologist, baru graduate geologist dulu. Lepas 3 tahun tak silap saya, ada peluang untuk apply professional geologist. So bila dah ada professional geologist tu, boleh katakan nilai kita tu mahal lah, sebab apa-apa sahaja projek yang berkaitan dengan bumi tu, kita perlu dapat assessment daripada ahli geologi yang berdaftar. Okay, so contohlah projek EIA ke projek construction ke, kena ada sign daripada professional geologist. Kalau katakan kita tak berdaftar sebagai ahli geologi berdaftar, bila kita praktis tu, kita sebenarnya boleh kenakan tindakan di bawah section 27 dan 20. Section berapa, Hafiz? 5 tak silap saya. Bawah 25, 27 macam tu. Kalau kita praktis tapi kita tak berdaftar, kita boleh kenakan tindakan. Jadi pelajar-pelajar kita lepas habis belajar boleh mohon graduate geologist, lepas dah bekerja lepas 3 tahun boleh mohon professional geologist. Bila ada professional geologist tu, kita akan ada job. Jadi bila kita dapat report semua tu, kita akan semak report tu okey, kita sign, kita cop, barulah pihak kontraktor atau pihak developer boleh hantar untuk assessment yang seterusnya lah kat situ. Jadi kalau saya bagi analogi lah, contohnya macam doktor kalau nak praktis kena ada lesen daripada MMC. Tak silap saya, kena ada MMC. Arkitek kalau nak jadi arkitek berdaftar, kena ada dia punya lembaga dia jugalah. Saya tak tahu lembaga apa nama arkitek, saya tanya lah. Engineering, Board of Engineer, kena nak dapat ke IR tu kena berdaftar. So sama juga, bidang kita pun ada juga, kita panggil Board of Geologists. Macam mana dengan Sila sambung. Kalau biologi marine sama juga. Uh-huh. Graduate employability memang tinggi, memang 100% lah. Dan kalau bidang kerjaya ni sangat banyak. Saya tak boleh nak senaraikan sebab terlalu banyak dalam kepala saya. Contohnya researcher tu memang kita dah tahu lah. Penyelidik. Aquaculture pun kita boleh ada yang kita punya alumni bekerja dalam bidang aquaculture, sebab itu adalah salah satu daripada kursus yang kita belajar. Dia tak terhad kepada biologi marine semata-mata, sebab dan aquaculture tu penting untuk food security. food security. Sebab aquaculture tu graduan walaupun dia biomarine, dia ada Boleh, peluang untuk sebab ada peluang internship di pelbagai tempat. Jadi Selalu- dekat situ. Selalu kita dengar pasal ternak ayam, Ya. ternak itik. Tapi sebenarnya ramai orang tak tahu ada satu lagi peluang kita bagi sebagai aquaculture. Dekat UMP ni kita ada hatchery aquatrop, kita ada Marine. peternakan Artemia yang ini semua makanan-makanan untuk hidupan marine. Jadi bila makanan untuk hidupan marine ni banyak, so kita banyaklah ikan, produktiviti tu banyaklah. Lagi satu graduan kita ni, kita boleh cakap bidang biologi marine dan sebagainya ni adalah kita holistik. Jadi bila holistik, dia belajar itu, dia belajar ini, kemahiran semua ada banyak. Jadi boleh lepas ke mana dan terpulang kepada, sebab kita selalunya akan jumpa apa yang kita cari. Jadi apa Saya yang pun kita nak minat. tambah. Oh, Ya, tak boleh. boleh, silakan. Kalau graduan Sains Marine, GE dia saya tak berapa ingat lah, tapi lebih dari 90 rasanya. Ya, betul. Kan? Hmm. Dan kalau geoscience, dia boleh ke oil and gas. Kalau marine biology mungkin aquaculture. Contoh. Science, contoh lah ya. Science Marine boleh pergi dua-dua. Wah. Semua Graduan Sains Marine boleh pergi Okay. Graduan Sains Anak kulang. Aquaculture Company. Kita bagi dia benda. You always want to win. Graduan Sains Marine boleh pergi aquaculture sector if they want. Dia boleh pergi ke conservationist. Kita banyak NGOs if Betul. they want. They can go to oil and gas sector if they want. They can go to banyak consultant companies lah. Memang banyak. They are hiring people from the marine punya bidang. Itulah. Itu yang kata saya lah. Kata-kata saya dalam dari segi employment lah. Employability. Lupa. Tak pasal pula. Tengah syok sangat kan. If you guys are wondering apa jaminan kalau masuk major ni kan, we gave you the stats, just grab the opportunities. Kalau tak tahu nak pilih yang mana, the best method macam mana Doktor? Pilihan 1, 2, 3 sama ada biologi marine, sains marine, geoscience marine, letak 1, 2, 3. Jangan pilih program lain, pilih program kami terus. Ya, kami bertiga sahaja. Letak 3 tutup mata, letak 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3 tu jangan salah letak lah. Letaklah 3 bidang marine tu. Tiga-tiga letak lah insyaAllah. Okay. If you guys wish to know more, check out our website, our YouTube, our Instagrams, to look for more info. Add on question, Doktor. Mana kan tetamu kita hari ni dua daripada panel kita
are women. Wanita. So, we are wondering untuk berada dalam bidang ni as a woman, is it a challenge itself to be a women researcher? Is there any obstacles in terms of opportunities? Sorry ya Dr. Hafiz. Tak apa, teruskan. Macam mana tu doktor? Adakah dia memberi kelainan ataupun satu rintangan? Saya tidak menganggapnya sebagai satu rintangan. Mungkin kalau ada pun saya tak perasan sebab jiwa kita ya. Nozek, saya tak nafikan lah bidang ni memang orang akan kaitkan dengan lelaki sebab di laut selalunya kena susuk tubuh yang gagah dan kuat mentalnya. Tapi bagi saya sebagai contoh, saya menganggap diri saya sebagai ahli oceanografi, biologi dan wanita. Bukan ahli biologi oceanografi tetapi wanita. Jadi ada perbezaan di situ sebab saya rasa kita di Malaysia setakat ni memang tiada layanan sama. Don Z rasa macam mana? Tak ada perbezaan. Saya rasa kita sangat beruntung berada dalam negara ini. Ya. Dalam Malaysia dan dalam komuniti ini sebab kita memang saya tak nampak ada ketidakadilan dari segi gender. True. Sorry to say, kalau kita pergi Europe ke Western countries memang ada. Benda tu memang berlaku. Tetapi di Malaysia saya tak nampak lah. Mungkin saya tak perasan. Macam Zahira kata. Perasan tapi kalau saya boleh tambah, walaupun saya lelaki budiman, tapi kalau saya boleh tambah lah kan. Gentleman. Okay. Actually sebenarnya kalau kita sebelum ni kita ada dekat Langkawi kita ada program panggil 5. Tahun lepas kita ada 5. And kadang-kadang bila kita ada beberapa tahun yang lepas, bila ada program 5 tu kita akan participate. Jadi researcher yang marine dekat UMT akan naik RV Discovery tadi tu, akan berlayar keliling semenanjung Malaysia sampai ke Langkawi. Sambil berlayar tu sambil ambil data, collect samples. Okay, sampai ke Langkawi. Dan tak silap saya, pernah 2 kali pelayaran tu diketuai oleh saintis wanita. Yes. Wow. Okay. Chief scientist dua orang Chief perempuan. scientist pernah Roswati dengan Maizah. Dr. Roswati dengan Dr. Hidayah. 5 Langkawi tu ke? Mai kan? Mai dengan Roswati tak silap? Hidayah pun ada juga. Hidayah. So 3 orang lah. Banyak lah tu. Ya. Hidayah Rosli. Tak pasti juga. Tak apa. Tapi cita-cita ada lah. Ada lah. Okay. Ya. Dr. Nazir bila? Ready kan? Itulah. Ada lah. InsyaAllah. Vote for Nozak pula. Macam itulah. Maksudnya kita tiada. Saya berani cakap lah sebab saya pun umur dah 42. Kita boleh ke review umur? Boleh. Boleh. Saya tak muda lah kan. Dan saya memang berurusan dengan, kalau dekat universiti kita, saya berurusan dengan orang macam-macam golongan ya. Kalau kita nak buat kerja ni, kita kena deal dengan macam orang. Pihak atasan, pihak bawahan, pihak kawan-kawan. Dan tiada perak sebelah. Sebab walaupun saya seorang wanita, ya, layanan yang saya terima sama je. Equal opportunity macam tu lah. InsyaAllah. So jangan takut kalau you wanita. Betul. Kalau You can still go far. Macam tu. So before we wrap it up, ada apa-apa kata-kata terakhir ataupun message dari doktor-doktor ataupun tips ke apa ke yang doktor nak kongsikan pada kita hari ini? Kalau saya mula dulu. Pesanan untuk semua yang menonton, kalau rasa nak belajar sesuatu yang mencabar, yang tak nak duduk dalam keadaan selesa dan tempoh yang lama, nak belajar di bilik kuliah di lapangan, inilah tempatnya. Bidang marine di UMT, kami yakin boleh menyediakan semua ini untuk awak semualah. Saya pula. Kalau kamu mahukan sesuatu bidang yang mencabar, if you want to challenge yourself, kalau you nak buat sesuatu yang lain daripada yang lain, and you want to go into a field that has like a very big opportunity, yang I think banyak sangat benda you boleh explore, and you can develop your expertise ke, you can belajar banyak benda, then come to UMT and choose Science Marine lah. Macam tu lah saya nak kata. And you'll live with me. I'll teach you. Don't worry. Saya tak ada apa-apa nak tambah. Basically rakan saya tak ada apa-apa nak tambah.
Pelik pula. Saya ada bagi apa-apa sebab saya sendiri dah bagi apa nama ni kelebihan-kelebihan kalau kita masuk dalam program kami ni dah. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah kalau tak tahu sangat nak pilih program apa, pilihlah program kami bertiga. Okey, tak kira lah Geoscience Marine atau Biology Marine. Letak 3 program ni sebagai 3 yang teratas. Yang lain tu biarkan kosong. Letak 3 ni saja ke atas tu. Okey, kami menjanjikan anda peluang-peluang pengalaman-pengalaman yang berharga yang anda tak nak lepaskan peluang tersebut. Itu saja. Bam. Summary-nya, kalau you guys nak have fun tapi sambil belajar Yes. and you gain experience, nak something yang lain daripada yang lain, you guys enroll dalam program ni. Stay tuned. Yes. Okay, I think that's it from us. Thank you so much, Dr. Thank you. for, Kaisa. thank you. Thank you for coming. Hopefully, maybe in the future kita boleh in depth more mengikut meja. Saya rasa banyak lagi story yang kita tak Banyak. buka Sebab kan? Cik Hafiz dah ambil banyak sangat. Sorry. Itu saja buat episod kali ini. Saya host anda Kaisa. Ingat host baru tau. Podcast Sembang ke Laut, cerita laut, cerita kita. Nantikan episod seterusnya.